Okay, so sekarang kita nak pergi ke Uniklinik Seri Kembangan sebab saya dapat satu promotion lah daripada dia orang. Dapat buat test kolesterol secara percuma sempena birthday within 14 hari lah. So dalam masa 14 hari tu saya ingatkan kita cakap kita nak datang bila-bila boleh je bila-bila, tapi sebenarnya dia akan appointmentkan kita. So dia cakap nak tak? Kita cakap nak. So nanti dia bagi kita appointment. So sekarang ni saya on the way lah nak buat pergi ke appointment untuk Uniklinik test untuk kolesterol sahaja. Okay. Lagi tu dia contact, dia cakap kena puasa dan bernasib baik lah saya punya hari jadi waktu puasa. So saya tak perlulah struggle nak kena puasa di luar waktu puasa macam tu. Jadi saya puasa hari ni. Memang puasa lah hari ni. Kita pun nak tahulah juga kolesterol dia selepas kita dah melantak Sokia lah, kita dah melantak chicken rice shop, lepas tu segala benda, ramen lah apalah. So kita tengok lah kolesterol kita banyak mana. So dalam video ni saya nak menyatakan jika kolesterol saya teruk, saya akan diet. Dan saya akan buat video saya pergi gym kan. Kalau kolesterol saya masih lagi okey, saya tak diet lah. Sakit-sakit urat lah apalah. Jom main. Ni ukur taha. Dah, saya dah masuk. Dengan oh, bukan tip ujung jari Yang tu tak tepat kan tu. Yang tu untuk pemantauan boleh lah. Untuk kita tentukan orang tu ada kolesterol ke tidak. Lama tak ambil darah ni. Dia result dia terus immediate ke macam mana? Sehari je. Oh okey, nanti Dah kata mahal lah kan. oh Kalau tak ada biasa sehari, dia akan text WhatsApp lah. kita akan WhatsApp sokong dia dah keluar lah. Okey doktor. Sebelum ni ada penyakit kolesterol ke apa kan? Dia petanda kolesterol bintik kat muka ni, betul tak? Tapi saya tak tahu tinggi ke tak, tapi ada bintik lah, dia macam bintik-bintik putih kan. Pernah check tak darah kolesterol tu ni? Tepat check. Dekat sini rasanya boleh. Dia kolesterol efek apa darah tinggi? Kolesterol dia plak dia, kolesterol ni adalah plak yang berkumpul dalam saluran darah lah. So bila plak ni makin lama, Plak tu dia bukan lemak Lemak, okey. Lemak yang keras. Oh okey. So dia macam plak tu. So bila lama-lama dia berkumpul, dia menyebabkan saluran darah tu jadi kurang elastik. Bila dia kurang elastik tu yang tekanan darah naik. So bila tekanan darah naik, kencemasan maksudnya datang. Tak, dulu last saya kena kat tangan. Saya jarang cocok. Yang biasa lah. Dia Yang biasa sudah lah. Ada yang biasa ambil darah. Okey.
Ya. Saya tak takut darah. Tak sakit pun sebenarnya. Tak sakit pun. Dia sakit ke dia tengok lah kalau urat senang. Bukan tak sakit pun. Kalau urat payah jumpa tu yang sakit sikit. Cari senang jumpa. Tekan. Okey, tekan sekian. Jalan lah. Betul ya, betul ya. Okey, siap lah. Dah settle lah, balik lah, pergi. Ya. So nanti result dia akan mesej lah. Beria lebih. Dah lah, beria lebih. Benda tak sakit pun. Okay, so prosedur pun dah settle. Nanti saya share lah. Klinik ni sangat bagus, dia dekat Seri Kembangan. Uniklinik, saya selalu repeat sebab saya memang suka. Doktor semua baik kat sini. Jadi dia cakap result lagi 2-3 hari, kita dapat result, kita share. Macam yang saya cakap, kolesterol jahat, kita gym. Okay. 2000 years later.